Jenazah 5 sekeluarga yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan sebuah lori muatan tanah di Kampung Baru Pinang Tunggal semalam selamat dikebumikan dalam satu liang pada jam 10 pagi tadi 8 Jun. Semua mangsa dalam kereta Proton X50 yang maut dikenali sebagai Ahmad Syafiq Ahmad Syukri 29 tahun pemandu dan isterinya Jamalia Sanusi 29 tahun serta bayi mereka Ahmad Mikail Ahmad Syafiq 2 bulan. Ibu Ahmad Syafiq Nora Muhammad Husin 55 tahun dan adiknya Ahmad Fahim 21 tahun. Seorang lagi mangsa Aulia Sofia Ahmad Syafiq 3 tahun cedera parah dan masih dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim. Lebih 300 ahli keluarga dan saudara mara serta anggota dan pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda turut hadir ketika majlis pengebumian dilakukan. Hadir sama Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan. Anak-anak Allahyarham Nora Muhammad Husin, 55 tahun gagal menahan sebab ketika menyiram air di pusara ibu mereka. Terdahulu jenazah 5 sekeluarga itu tiba di Masjid Al-Abidi Merbuk sekitar jam 9 pagi sebelum disembahyangkan dan dikebumikan. Media sebelum ini melaporkan 6 maut manakala lagi seorang parah selepas kenderaan utiliti sukan yang dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori muatan tanah di Kampung Baru Pinang Tunggal semalam.